Dia ada lah creamy dia tu. Okey. Okey. Yang ni saya bagi 8. Hai. Okey, hari ni kita berada di Cyberjaya. Kita nak try sini. Soleh Coffee. Soleh Coffee ni dia berada di Cyberjaya je lah. Tak jauh je daripada rumah kita. So dia juga ada Soleh School, Soleh Islamic School kat sebelah. Saya pun first time lah datang area sini. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Jom. Nak tengok menu dulu. Menu dia dekat kot. Okay, saya sebut. Saya tak sure. Macam mana. Kita dah order tadi. Kita order dekat dia punya kaunter tu lah. Dia kat sini ada nasi, tapi nasi tak banyak lah. Pilihan ada 3 saja tadi. Nasi ayam rendang, nasi rendang rembau, salai dengan rendang tok daging. So yang sini dia lebih kepada ni kot, macam pasta. So pasta tu ada pelbagai jugalah. Ada spaghetti creamy mushroom beef, ada meatball, ada jenis-jenis yang pasta-pasta lah. Lebih kepada tu. So dia lebih kepada cafe lah. Cafe yang cozy macam ni. Dia tempat duduk dia macam selesa lah. Dan ada aircon. Lepas tu dia punya lighting for warm light macam tu je. So untuk orang-orang nak lepak, nak discuss tu sesuai lah. Sebabnya macam dia ada macam tempat duduk yang bersofa, tempat duduk biasa pun ada lah macam-macam. Tapi dia taklah besar sangat. Tapi boleh lah untuk yang family kecil, okey lah kot. Set sini pun ada juga prayer room dengan toilet. Saya pun tak pergi lagi, tapi agak selesa lah kat sini. Dia tak ada muzik-muzik yang kuat ke apa. Dia tenang je. Kat luar tadi pun dia punya tempat memang banyak je parking. Sebab hari ni kita datang hari Ahad. So mungkin bukan hari bekerja kan. Kalau hari bekerja saya tak sure pula ramai ke tak ramai. Tapi kalau kita tengok dekat Google Map tu, dia punya rating dia agak tinggi. So kita nak try lah kat sini macam mana dia punya rasa. Lepas kita order tadi, dia bagi ni. Kalau ramai tu, mungkin kalau dah siap, kita dah bunyi, kita boleh ambil lah kot. Dia punya detector ni untuk bagi tahu kita bila dah siap. So boleh pergi ambil. Dia masuk sini. Bau kopi. Siapa peminat kopi mungkin suka lah. Bau kopi dia memang orang yang peminat kopi memang suka lah kot. Saya tak berapa minat sangat kopi, cuma saya okey lah. Mango fruit, vanilla fruit. Ni coklat ice. Apa? Spanish latte. Fruit. Ini biasa. Okey, ni saya punya coklat ice. Coklat ice ni kalau ikut sini dia tulis ice normal, sugar, fresh milk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak pekat sangat.
dry sangat. Okey. Atas ni ada apa? Cream eh. Okey. Awak punya? Okey. Ni mango fruit. Dia macam ice blended lah. Saya rasalah mangganya tu. Tak sure mangga betul ke mangga apa perasa, tak sure. Cordial lah. Tak. Ni apa? Vanilla fruit. Fresh milk. Boleh lah, saya tak apa suka sangat. Sikit. Sedap rasa aiskrim vanilla. Coklat solid kopi. Ada coklat solid kopi. Sedap. Apa dia? Ni Ada coklat solid kopi. Oh, coklat. Kan dia punya... kot macam coin. Kan dia punya apa tu? Yang coklat-coklat tadi. Oh, bukan. Tapi kan nak minum. Ini? Ini Spanish latte. Aku rasa. Dia takut dia menjeling tu. Sebab dia takut tak boleh tidur malam ni. Ya, saya kalah dengan kopi ya. Saya kalau minum kopi petang-petang, Petang ni? malam-malam, saya susah nak tidur. Macam sikit Saya je. rasalah sikit untuk puaskan hati kita punya director ni dia paksa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan coffee lover. Dia adalah rasa pahit-pahit tu. Okey kot bagi peminat kopi. Sebab dia tak creamy sangat. Dia agak keras jugalah pahit-pahit dia tu. Saya tak sure lah. Cubalah. Kita rasa sendiri. Rasa sendiri. Sedap. Kau lah. Bagi saya pun dia pahit tu dia rasa. Okey, jadi dia punya buzzer ni dah bunyi. So kita ambil dekat kaunter tu lah. Dah siap. Yang ni spaghetti mushroom. Spaghetti creamy mushroom beef. Harga dia satu ni RM16. Dia ada mushroom, dia ada beef. Rasa portion dia banyak jugalah. Untuk seorang makan ni memang ngam lah kot. Dia memang creamy okay. Panas-panas lagi. Kita kena makan panas-panas barulah sedap. Bismillah. Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mushroom. Punya beef ni kot, slice ni. Sedap. Dia adalah creamy dia tu. Okey. Okey. Yang ni saya bagi 8. Sedap. Tengok dia punya Portion dia besar juga. Ada Rasak ada daging ni. Daging dia agak banyak juga. Mushroom. Okey, ni yang kedua. Bila dia bunyi semula, kita kena pergi ambil. Kita serahkan benda ni bila semua dah komplit lah. Untuk yang ini kita dapat spaghetti salted egg beef. Okey, dia ada juga chicken tapi kita ambil beef lah. Kita lebih prefer beef. Okey, portion dia pun banyak juga Tengok ni, rasak-rasak. Sedap ni. Okey, kita rasa dia punya ni pula Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya punya spek pun dah berkabus sebab panas. Baru siap masak. Memang agak panas lah. Memang sedap. Saya lebih suka yang ni kot. Sebab ini dia pedas-pedas sikit. Berbanding yang tadi dia creamy kan. Yang tadi sesuai untuk budak-budak lah. Kalau yang ni pedas, mungkin kurang sesuai untuk budak. Bismillah. Dia punya portion ni pun banyak juga. Banyak. Nampak menarik. Okay, sedap. Okay. Rasalah soto egg dia tak adalah masin sangat. Dia ngam je dengan spaghetti ni. Okay, sedap. Creamy, sedap. Sedap. Okey, ni saya punya Saya punya spaghetti meatball. Spaghetti meatball ni satu set 22. Lupa saya tadi nak cakap yang anak saya punya yang spaghetti salted egg tadi satu set RM16.50. Yang ni saya punya lebih ni sikit lah sebab dia ada meatball. Oh, besar juga portion dia. Berasak-lasak. Oh, dia rasanya signature sini memang pasta kan, spaghetti apa semua. Meatball ada 1, 2, 3. Penuh jugalah dengan beef dia ni. Dia punya apa? Beef yang mince tu apa? Yang cincang. Ya. Okay, kita nak rasa dia punya ni. Rasa-rasa panas. Okay. Sikit dulu lah. Okey. Dia ala-ala bolognese tau. Dia ada kuah dia yang tomato sauce tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia beef punya, lepas tu dia ada sekali meatball. Kita rasa meatball dia ya. Meatball dia. Okey, meatball dia macam dia buat sendiri kot sebab dia bukan yang kenyal tu. Dia macam lah. Dia senang lerai. Untuk daging. Rasa tekstur daging tu rasa lah. Saya suka meatball dia. Macam homemade. Macam homemade. Dia buat sendiri. Tak banyak tepung lah. Kalau yang kita beli yang dalam paket tu kan banyak tepung. Ini macam penuh dengan daging lah. Dia kalau banyak daging dia susah nak lerai. Dia macam keras gitu kan. Ini lembut. Dan sesuai lah dengan ni. Sedap. Cheesy fries. Ni yang depan ni. Itu lagi satu. Last. Ni orang yang tak suka spaghetti. Dia nak nasi juga. Nasi dengan rendang rembau. Dia bahagian ayam memang ini je ada kot. Boleh. Sabur. Okay, kita rasa dia punya ni macam menarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni RM6.90 satu set ni. Okay. Rumah boleh buat sebenarnya, tapi dia lah kat kedai kan semua nak. Okay, sedap. Okay, ni set ayam rendang rembau. Dia ada nasi juga Ada 3 je tadi. Rendang rembau, salai, lomak salai dengan rendang tok. Yang tu daging lah. Untuk ni ayam, dia ada ni rembau.
Dia tak pasti rendang rembau macam mana. Tapi dia ada satu set ni lah. Dia ada timun, ada tomato, ada salad. Ni sambal belacan mungkin. Ini rendang. Lepas tu ni ada apa? Keropok dia tu lah. Okay. So kita nak rasa yang ini, yang utama dia. Dia tadi bila kita cakap kita nak bahagian macam Thai ke ni, dia kata memang semuanya jenis yang ni lah, whole leg punya. Dia kata drumstick dekat gambar tu memang drumstick lah, tapi dia datang-datang whole leg macam ni. So portion dia besar lah. Sebab dengan harganya RM18.90 tu okey lah kot, sebab dapat whole leg kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang dia tak pedas. Tengok muka macam pelik je saya bilang. Saya tak pasti. Mungkin macam ni orang Negeri Sembilan kot saya tak sure. Tapi boleh lah makan kot. Dia ada manis-manis sikit. Itulah. Saya pun tak pasti nak komen macam mana. Korang boleh try lah. Korang nak try sendiri. Sebab saya tak berapa minat kot. Tapi kalau korang biasa tengok video daripada channel ni, kalau tengok dia yang muka lambat, expression muka dah lain, memang kurang lah, tak menikmati macam rasa lah. Sorry, saya memang jujur. Bukan paid review. So saya memang, bagi saya biasa-biasa je. Saya tak kasih orang lain. Sebab ini saya rasa mungkin ada manis-manis dia tu kot. Saya tak pasti yang tu, tapi boleh try lah sendiri. Dia punya rendang dia menyamai masakan lain ke? Tak pasti, tapi okay, dia punya rempah kuat kot. Tak tahulah nak describe macam mana, tak reti. Tapi bagi saya dia, saya lebih prefer saya punya spaghetti tadi lah. Yang paling saya suka spaghetti yang salted egg. Yang lain saya bagi 8.5. Yang lain saya bagi 8 lah. Yang ni saya bagi 6. Tapi tak pastilah. Kita tengok tuan punya makanan ni, try sendiri nanti. Tengok komen dia macam mana. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai pun makan semua sekali. Untuk saya sini dia memang specialty pasta lah. So kalau nak order nasi pun boleh. Cuma saya recommendkan pasta lah kat sini. Dia lebih sedap berbanding nasi. Itulah kalau ikut dekat saya lah. Untuk tadi kita makan macam saya ambil spaghetti meatball, spaghetti mushroom creamy tu dengan spaghetti salted egg. Saya lebih prefer yang salted egg sebab dia ada pedas sikit. Macam saya punya dia kurang muak lah berbanding creamy tu, tapi anak saya lebih suka creamy berbanding bolognese. So semua saat tadi kita dah order sekali dengan fries tadi. Tadi kita dah order sepatutnya 4 makan 4 air, tapi dia terlupa satu lagi. So kita ada 2 risi lah sebab kita tambah salted egg tadi. Dia terlupa ambil. Saya dah order tapi dia tak masuk dalam risi. Kita dah bayar, lepas tu saya baru perasan. So dia berasingan. Kalau ikutkan semua untuk petang ni kita makan 141.90 sen. Okey, untuk ni saya bagi 8 lah. Keseluruhannya saya bagi 8. Korang boleh try lah dekat saya Berjaya ni, dekat Solid Coffee. Tak jauh lah daripada Putrajaya semua tu. So bolehlah try. Di sini dia macam agak ni lah untuk santai-santai tu okey, sebab dia cozy dan sesuai lah untuk kita duduk, tak ada nak rushing. Sebab sini pun saya tengok dia punya kawasan parking banyak, luas. Sebab depan tu jalan besar, dia tak ada kedai. So dua-dua
parking lot tu boleh kita ni, tapi tak pasti kalau sekolah tu beroperasi hari biasa mungkin lebih ramai lah parking kat depan tu kan. So saya tak pasti. Untuk hari Minggu ni memang kosong lah, lengang, dan kedai-kedai sini belah-belah sana pun banyak lagi kedai, tapi setakat yang saya tengok ni macam banyak je parking yang boleh kita parking. So tak jauh lah, memang betul-betul depan kedai je. So tandas pun agak selesa dan ada juga tempat solat. Okay. Bolehlah korang try pula datang sini. Alhamdulillah. Okay.